Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani. Selamat pagi, sabah al-khair. Zoshang hao, cindai sargi berulik mimpi. Sidara jelita bersimpuh rapi. Andai sudi, dengarilah juri. Bicara buku, persembahan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Amanah Aisyah binti Amir Izzuan. Seorang murid tahun 6 yang sentiasa berkeyakinan, berketerampilan dan bermotivasi. Saya pasti Puan Hakim telah mengetahui tujuan hati. Jadi pada hari ini, bukunya akan dikupas adalah bukunya bertajuk Menggenggam Bara, hasil karya Tori Ziad. Diterbitkan pada tahun 2004 oleh penerbit BTC Training and Motivation. Buku ini mengisahkan tentang kehidupan Razmil, seorang anak yang dihambat dalam pelbagai cabaran dalam mengekalkan prinsip dan pegangan agamanya. Novel motivasi yang digarap oleh Tori Ziad ini berdasarkan kisah sebenar kehidupan seorang pakar motivasi yang bernama Dr. Muhammad Razmil bin Solehan. Plot cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Razmil, seorang anak yang berusaha mencari tanggungjawab akademik, keluarga dan cabaran peribadi. Cerita ini disusun dengan penuh cermat, di mana setiap cabaran yang dihadapi oleh Razmil membawa kita kepada persoalan yang mendalam mengenai erti kehidupan. Ketika Razmil tinggal bersama ibu saudaranya, Razmil telah dipukul dengan getah paip kerana mandi di dalam bilik air rumah Mak Esah. Kakaknya Roslina berusia 12 tahun berasa serba salah untuk menceritakan penderitaan dia dan adik-beradiknya kerana tidak sanggup untuk membebani ibunya yang sedang menjaga ayah mereka sakit. Watak Razmil yang digambarkan dengan penuh realisme menjadikannya mudah untuk pembaca bersimpati dengannya. Melalui watak-watak lain seperti rakan-rakannya dan ahli keluarganya, Tori Ziad membina sebuah dunia yang kaya dengan pelbagai pandangan dan cabaran. Watak Bobo Salim yang memfitnah Cikgu Solehan pula digambarkan dengan penuh perasaan marah dan benci kerana Cikgu Solehan tidak mempercayai cara pengubatan Bobo Salim yang berunsur syirik. Selepas kematian ayah dan datuknya, Nenek Razmil menghalau mereka sekeluarga dari rumah pusaka itu. Mujur, Mak Eton, jiran Razmil, sudi membantunya. Isu kekeluargaan ini seringkali kita dengar. Mereka yang sepatutnya dibantu akhirnya disisihkan begitu sahaja. Berdasarkan kepada kekuatan watak Razmil ini, saya dapat mengambil iktibar untuk saya mengaplikasikannya dalam kehidupan saya. Contohnya seperti saya lebih mementingkan pelajaran daripada membuang masa bermain permainan dalam talian dan melayari media sosial. Banyak pengajaran yang kita peroleh dalam novel ini. Antaranya ialah Razmil cukup bersemangat untuk menjual buah langsat dan mengambil upah sebagai penoreh getah ketika cuti sekolah. Selain itu, kita juga janganlah menabur fitnah seperti yang telah dilakukan oleh Bobo Salim kerana kata-kata lebih tajam daripada mata pedang. Sehubungan dengan itu, saya dapat menyedarkan diri saya betapa buruknya kesan fitnah. Secara keseluruhannya, novel Menggenggam Bara menginspirasikan kehidupan yang semakin mencabar. Tori Ziad telah berjaya menghasilkan sebuah kisah yang penuh relevan dalam mengajak pembaca untuk merenung dan menghargai nilai-nilai yang sering kita abaikan dalam kegairahan mengejar kejayaan dunia. Buku ini sangat sesuai dibaca oleh berbagai peringkat umur. Saya akhiri bicara buku dengan kata-kata dari buku ini. Jika kita menjadi batu, jadilah batu permata kerana tinggi nilainya. Jika kita menjadi kayu, jadilah kayu jati kerana bermutu tinggi. Jadilah insan yang dimuliakan dan memuliakan orang lain. Sekian, terima kasih.